Flashback. Kita punya pemberani baru nak ambil wudu. Bismillah. Bismillah. Allah. Momen tu ambil wuduk kat Switzerland. The day I wake up next to an angel, more beautiful than words could say. They said it wouldn't work, but what did they know? 'Cause you're the past and we're still here today. Never in my dreams did I think that this could happen to me. As I stand here before my woman, I can't fight back the tears in my eyes. Oh, how could I be so lucky? I must have done something right, and I promise to love her for the rest of my life. End of flashback. Kita nak buat hiking. Kita nak buat community hiking cawangan Switzerland. Tahu on. On kita. On lah. On. Kita akan stay sini selama. Habis. Almost 1 hour to go. Keep it up. Ada orang anjing kan tu? Tak, anjing dah main garigan mat. Anjing dah jenis jinak orang bahaya. Jinak bahaya. Liak bahaya. Begitulah kehidupan. Jangan sangka orang yang soft-spoken tu tak bahaya. Dia. Come on. Pusing jauh. Takut. Senang. Cip kita takut takut anjing. Hari ni kita berada di laluan Ocean Lake. InsyaAllah kami nak naik sampai atas tau. Tak nampak tau. Tapi tak apa, mengambil masa dalam beberapa jam. InsyaAllah doa kami. Okay. Sekarang kita on the way ke heavy snowfall lah. Tadi heavy snowfall baru turun. Agak memenatkan lah kalau heavy snowfall ni. Tadi time cuaca elok, semua nak ambil gambar.
Buang masa di situ. Sekarang nak naik puncak. Saji berat. Check the video. You don't know. Oh, sorry. Yeah, it's not allowed. Alright. Check video for yourself. Oh, sorry. Saya Cip. Hiking. Ui. Sikit. Sat tengah nak pasang ni. View finder kamera. Sikit. Kita akan sampai ke Oish Sinensei. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Alhamdulillah, saya dapat pastikan orang yang paling penting yang memegang aset kita, iaitu nasi goreng, selamat sampai sekarang. Itu dia. Allahu Akbar. Gila jalan straight ni. Tak mendaki ni. Sikit ke. Senang. Lanjak oi. Jangan naik bukit. Terakhir dia tak relax tau. Semua macam nak atas. Boleh tahan. Saya orang boleh dah. Saya akan pastikan semua orang selamat sampai. Dan saya akan tolak semua hambat semua sebab naik cepat sikit. Dah nampak dah. Sikit ke. Tu. Kita nampak Kampung Kandastek. Tu ada Kampung Kandastek. Sangat-sangat cantik eh. Tapi ni baru tengah gunung. Dah ada sikit je. Sikit. Sikit je. Steady eh? Jadi, So, pengalaman hiking umur. Hiking umur. Kat 5. Ni tak tahu ada pengalaman ke tak? Ada. Pengalaman naik katil. Banyak tengok katil. Ni ada pengalaman tak? Hiking. Pengalaman Rabak Bukit Moroko. Bukit H. Bukit H. Bukit H tu apa? Bukit H kat SPU. Sikit. Oh, track dia tu pacak tau. Dah relax lah. Senang Mat? Ha? Senang? Ya. Okay. Paling nice. Okay. Kita jumpa di puncak alam. What? Bro, what are you talking about, man? Saji sangat kat tepi. Kita boleh hike tau. Idea siapa hiking sejuk je ni. Orang kita jangan sampai yang paling belakang ke depan. Ni kewira depan ni. Ha, Ni satu benda bahaya. satu benda bahaya, tanah yang buruk.
Dia lepas-lepas ambil sembahyang tu dia tercadkan. Hei! Macam mana pengalaman? Ambil bilik tu. Tanya pengalaman. Ni tertutup ni. Saya record video. Ada dalam footage lah. Ada dalam footage lah. Oi, habis kau yang tebuk. Oh. Aduh. Habis kau weh. Habis kau je tebuk. Allahu Akbar Abazi. Allahu Akbar Abazi dia tebuk. Sikit ke? Sampai puncak lah makan nasi goreng ni. Nasi goreng dengan saji. Nasgor, here we go. Seri gameplay. Pak 3-3, GG pressing, GG pressing. Ke kanan ni, kira itu bahaya. 50-50. Hey, seriously, is this safe? 50-50. 50-50, what? Like 50% we live, 50% we die? 50-50. Bro, what the? Kembali lagi bersama saya, Kapten Adli. Di mana sekarang ni kita tengah hiking Ocean Sea. Sangat-sangat jauh. Standby. Kita akan sampai di puncak. Dalam saya terdekat. Idea siapa ni hiking time winter? Labak. Idea siapa? Weh, boleh labak. Labak. Weh, main tengah sikit. Saya risau. Ni duduk tepi. Oh, tak tahan. Yang boleh. Oh, ni roti sini kah? Kena roti hiking lah. Roti RM10 tak? Tahun. Kena undok dulu ni. Jangan undok dulu. Ada saya lah. Lagi. Boleh nak naik? Makan lah. Nasi goreng nak. Aduh, yang ada kan? Saya makan banyak. Itu ni. Bawa makan je. Okay. Senang Min. Kita ada kek tapak kuda. Import dari Koop. import dari Koop. Oh. Macam mana? Track yang ni berapa per 5? 4/5 lah. Okay. Sebab apa 4 per 5? Sebab satu tadi ada orang jatuh. Oh. Tapi sebab berjaya diselamatkan lah. Ada footage. Saya rewind balik. Dia lepas-lepas ambil sembahyang tu dia tercadkan. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Dia gagah track ni. Setakat lah ni mendatar tu. Kalau dalam 10 track 0.05 je yang mendatar. Dan ni semua macam di atas. Mereka ni memang hobi dia hiking. So track mereka semua track gila-gila. Oh, Swiss memang sama hiking. Winter pun hiking. Apa-apa semua hiking. Sebab mereka banyak bukit. Bukit yang terkenal, bukit yang tak terkenal. Ni antara salah satu bukit yang terkenal. Dia ada gondola, cable car. Tapi disebabkan tak ada yang kami pilih tutup, jadi kami tak rezeki naik cable car. Jadi kami hiking hari ni dapat pengalaman baru. Alhamdulillah. Tapi kita akan naik cable car esok di Zermatt. Ke mana? Zermatt akan pergi ke bukit Gunung Hish yang kita. Bukan. Gunung Toblerone. Gunung Toblerone atau nama sebenarnya Gunung Matterhorn, yang merupakan gunung asli daripada lambang Toblerone. Standby. Gunung Hish Mendonia.